kalau kita tengok kat depan ni Datuk kan, ya, ni adalah contoh-contoh produk yang hasil penyelidikan Mardi. Kita dah ada beras, ini adalah variety-variety yang dikeluarkan oleh Mardi, dan yang terbaru adalah bawang ya Datuk. Bawang ni pun menjadi hot topik jugalah 2-3 tahun lepas kan. Betul. Kita tahu penyelidikan ni kadang-kadang setengah orang cakap, netizen cakap Mardi ni macam short sendiri. Kita buat penyelidikan tu macam tak relevan. Apa pendapat Datuk sebenarnya? Sebenarnya kita buat penyelidikan ni, kita berpandukan kepada kehendak sebenarnya. Kehendak di luar sana. Apa kehendak apa golongan sasar kita. Macam contoh, untuk kita bangunkan rancangan Malaysia ke-13, kajian-kajian dalam rancangan Malaysia 11, kita dah engage dengan golongan-golongan sasar, dengan pemain-pemain industri sejak tahun 23 lagi. 2023 dah mula dah engage. Padahal tahun 2026 baru nak start, nak mula RMP 13. Jadi kita dah ambil pandangan dia orang. Jadi makna kita tahu apa kehendak di luar sana untuk kita buat. Jadi apa kita tak buat permintaan dia orang. Ya betul. Kita tak buatlah kerja kita macam Linda kata, kita short sendiri ikut kan? apa yang kita nak buat je. Kan. Sebab tu saya punya prinsipal atau prinsip saya mengatakan kepada penyidik di Mardi, saya kata kita buat apa yang perlu kita buat. Jangan kita buat apa yang kita nak buat. Jadi kalau kita nak buat ni macam-macam regam akan rujuk nanti. Jadi yang perlu kita buat maknanya berdasarkan permintaan kehendak daripada golongan sasar. Itu yang mana kita nak menjamin bahawa apa juga penemuan kita, teknologi kita adalah bersesuaian dengan kehendak golongan sasar di luar sana. Cerita Agro.